Continental akan menghentikan operasi pembuatan tayar kereta penumpang dan truk ringan untuk rantau Asia Pasifik serta tayar motosikal di kilang pengeluarannya di Alor Setar, Kedah menjelang akhir 2025. Syarikat itu berkata seramai 950 pekerja di kilang tersebut akan tetap disokong sebagai keutamaannya dengan menyediakan bantuan seperti kaunseling kerjaya serta meneroka peluang pekerjaan berpotensi sama ada dalam Continental atau di luar. Keputusan untuk menutup kilang tersebut katanya adalah hasil daripada semakan perniagaan secara terperinci yang bertujuan bagi melindungi tahap daya saing serta prestasi perniagaan syarikat tersebut di rantau Asia Pasifik. Usaha ini juga dilaksanakan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan permintaan pelanggan dan Continental juga berhasrat mengoptimumkan portfolio produk tempatan serta memantau pengeluarannya, kata syarikat itu dalam satu kenyataan. Rantau tersebut katanya merupakan kawasan pertumbuhan strategik bagi Continental dengan rangkaian pembuatan tayar yang kukuh. Selain ia akan memberikan perkhidmatan yang sama kepada pelanggan penggantian serta pelanggan peralatan asal. Kilang pembuatan tayar syarikat berkenaan di Asia Pasifik terletak di Hefei, China, Rayong Thailand, Modipuram, India, Kalutara, Sri Lanka serta terdapat satu lagi di Malaysia iaitu Petaling Jaya, Selangor.